Okey, mata mem tu berair ke? Jangan tengok mata aku. No. Takut nanti kau akan nampak diri kau di situ. Tapi mata saya sebenarnya sebab Lighting. Bukan. 3 hari lepas, hari Isnin. Isnin berapa hari lepas? Saya pergi saya pergi klinik. Luar sikit. Saya pergi klinik, pergi check doktor mata. Sebab hari tu jumpa SG Jerung kan, mata aku berair kan. So ada sebab lah. Saya pergi jumpa doktor. So sekarang saya tengah bimbang sikit. Sebab doktor kata dalam mata saya ada ikmal. Muka dia macam ni. Macam tu. Dia macam apa ni? Saya tak nak saya punya pujuk, nak Hikmah pujuk. Yelah memang. Orang lain buat salah, aku yang kena. Okey. Pujuk, aku pujuk. Kuat sangat tu. Janganlah maju. Tengok apa? Kau kena pujuk gini. Janganlah maju. Okey. Janganlah maju. Aduh, janganlah maju. Itu adalah cara kami Astagfirullahaladzim. berkomunikasi. Kalau ya macam ni? Ya macam ni. Kalau tak. This is so Siapa inside yang jokes. kalah kuat tau? This is inside jokes, guys. Ya. This is our inside joke. Ini hanya kami saja yang faham. Orang lain takkan faham. Sebab macam bila jumpa kau nak makan tak? No, nak makan. Kita pukul berapa ni? Serius?